Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat dan diberkati Allah sentiasa. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita pada malam yang mulia ini, di malam Ramadan, iaitu sudah masuk hari ke-4 tak silap saya, ataupun hari ke-5. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk malam ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang hikmah ataupun nikmatnya kita berpuasa di bulan yang penuh barakah ini, iaitu di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kita perlu menjaga kualiti ibadah puasa kita. Bagaimana kita nak jaga kualiti ibadah puasa kita? Iaitu kita mengkaji, mendalami, menghayati hikmah di sebalik perintah berpuasa. Okey. Jadi perintah berpuasa ni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia dan seluruh umat Islam, iaitu satu ibadah yang kita buat ini semata-mata untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi selalunya dalam hukum akam Islam, kita perlu lihat apakah tujuan dan maqasid syariah, iaitu tujuan sebenar syariat dalam kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu ibadah. So alhamdulillah, as what I have mentioned just now, we look into the things that the hikmah in accordance to Islam. What are the things that the objectives, the true meaning of Sharia, and the objectives of fasting in the month of Ramadan. Okay, so according to Imam Ibnu Al-Qayyim, okay, kebaikan berpuasa itu sekiranya dinilai daripada pandangan yang sejahtera dan naluri yang berprinsip teguh, dapat dijelaskan bahawa Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya, sebagai satu rahmat yang besar untuk diri mereka. Jadi selain itu, puasa juga berperanan sebagai satu kebaikan dan perlindungan buat diri mereka. Jadi orang-orang yang berpuasa, for those of you who are fasting in the month of Ramadan, it is actually a thing that can defend yourselves. It can defend yourselves from doing harm. Satu perlindungan untuk diri mereka daripada melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, keistimewaan puasa dalam syariat Islam serta kebaikan yang terkandung di dalamnya banyak mempunyai hikmah yang tersirat, tidak kiralah dapat dilihat dan dirasai oleh manusia ataupun tidak. So in Islam, for fasting, according to the Sharia, a lot of hikmah, a lot of wisdom behind the ibadah of fasting in the month of Ramadan. One of the hikmah of fasting in the month of Ramadan, it will help us to become, to elevate, to increase our taqwa in Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah berpuasa untuk kita melahirkan jiwa kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah puasa juga satu cara untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita meninggalkan apa yang disukai, jasad kita yang kita suka makan, kita suka minum dan sebagainya, nafsu makan dan minum ini kita dapat mengekang.
during the day, whenever we are not fasting, for example. So whenever we are not fasting, we have a lot of things we want to eat, we want to drink, and so on. So by fasting, we can control ourselves, to control our nafs, to control our shahwah, to do things in moderation, to do things in a controlled way, so that we are not astray or not over. We are not bila kita berpuasa itu, kita dapat mengawal diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa, setiap tempat. So in every second, in every minute, we are able to control ourselves during fasting, so that we are able to help ourselves to increase our taqwa in Allah Subhanahu Wa Taala. So orang yang berpuasa ini sepatutnya dia kurang nafsunya, sepatutnya mereka ini kurang syahwatnya, dan juga kurang kemarahannya, kalau orang-orang yang berpuasa ini. Cik Main kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Main, masya-Allah. So firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Jadi untuk meningkatkan kita punya ketakwaan, maka berpuasa itu adalah satu perkara yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berpuasa, kita dapat meredakan diri kita, kita dapat menjadi orang yang lebih penyabar, kita akan dapat menjadi orang yang lebih pemaaf, kita dapat menjadi orang yang lebih pemurah dan sebagainya. Orang yang berpuasa, dia akan banyak bersabar, dia akan rida, dia akan mengawal kemarahannya, dan juga dia dapat menjadi orang yang lebih pemurah, lebih penyayang dan sebagainya. So for those of you who are fasting in the month of Ramadan, by the ibadah of fasting, you are able to control yourselves, especially in this month of Ramadan. You will become more patient, you will become more calm, and also you will not be very agitated, you will not be very frustrated if anything happen to you. So arahan agar disempurnakan ibadah puasa ini dilakukan dengan perasaan penuh takwa merupakan hikmah utama yang disyariatkan. Jadi menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, dia menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai hikmah yang tergandung dalam ibadah puasa, iaitu apa dia kata? Dia kata puasa ialah pelindung yang mampu mengekang nafsu seorang mukmin, memelihara dirinya daripada terjerumus kepada pergaduhan, serta mampu melatih jasmani seseorang. Dia mampu melatih jasmani seseorang itu dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan sekalian alam. So bila kita berpuasa ni tuan-tuan, ia dapat melindung diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar lah. Contohnya, bila berlaku perkara-perkara yang mengecewakan kita, for example, then kita akan argue, kita akan gaduh dengan orang tersebut dan sebagainya. Jadi kalau kita orang yang beriman dan bertakwa yang sedang berpuasa, sudah tentu kita tidak akan melakukan perkara demikian. Dapat berpuasa ni menurut Ibnu Al-Qayyim dapat memelihara diri kita daripada terjerumus dalam pergaduhan. Itu dia. So according to Ibnu Al-Qayyim, so fasting helps you to control your nafs as a Muslim, as a mu'min, and also you will be able to not involve in any kind of fighting or any kind of argument emotionally, especially in this month of Ramadan. Janganlah kita menjerumuskan diri kita dalam pergaduhan, maki hamun dan sebagainya. Kita elakkan perkara-perkara tersebut. Ibadah puasa ini seperti ibadah yang lain juga,
yang menghendaki seorang itu melaksanakannya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang buruk masa bulan puasa, masa kita sedang berpuasa, maka akan kuranglah pahala puasa kita. So whenever we are fasting in the month of Ramadan especially, if we do something that is munkar, something that we follow emotions, for example, we follow our anger, our frustration, then it will not nullify your fasting, but it will lessen your reward during fasting. Jadi mereka ini perlu meninggalkan kehendak nafsu syahwat, nafsu makan dan minum semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya pada bulan Ramadan ini kita perlulah melatihkan diri kita untuk kita kontrol kita punya nafsu, nafsu syahwat, nafsu makan dan minum, nafsu amarah yang suka marah dan sebagainya. Jadi orang yang berpuasa juga perlu meninggalkan apa yang disukainya kerana mengharapkan ganjaran dan keridaan Allah semata-mata. Bahkan inilah rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa diketahui oleh makhluk lain. So maknanya, whenever a person is fasting, then the person, a mu'min, will follow in accordance to Allah Subhanahu wa Ta'ala. They will not do any kind of sins. They will not do harm towards others and so on. This is a true meaning of a person who is fasting, for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is a secret between him and Allah Subhanahu wa Ta'ala that only Allah Subhanahu wa Ta'ala knows that he is doing the right thing. Rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa diketahui oleh makhluk lain. Maknanya kalau seseorang itu dia berpuasa itu, dia mengharapkan hanya keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan sebarang ganjaran daripada makhluk lain dan sebagainya. Jadi itulah rahsia ataupun hikmah, antara hikmah kita berpuasa lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam sebuah hadis kursi, Nabi SAW ada bersabda melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang bermaksud setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya kerana mereka meninggalkan syahwat dan makan minum semata-mata untukku, iaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Bila kita sebut pasal puasa ini, puasa ini adalah satu ibadah yang di mana kita berpuasa ni bukan untuk diri kita, tetapi kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kalau kita tidak berpuasa, dengan sengaja kita batalkan puasa pada siang hari, maka perlu kita gantikan puasa tersebut pada hari yang lain, dan jika tidak menggantikannya pada tahun-tahun yang akan datang, anda akan diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi itulah hebatnya berpuasa ini. Puasa ini adalah untuk Allah SWT. Kalau kita tinggalkan puasa, maka kita kena bayar balik. Kita ada hutang dengan Allah SWT. So as I said, as I shared with all of you, there's a hadith kursi whereby Allah SWT says that every amal or every ibadah of a human, all are for them, for human beings, except fasting. Why fasting is special? Because fasting is only for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala is the one who will give you all the rewards when you do fasting. Because why? Because why Allah give us the reward? Because we are able, when we are fasting, we are able to control our shahwat, we are able to control our nafs of eating and drinking, our emotions we are able to control, we become more patient and so on. And all this we do only for Allah Subhanahu wa Ta'ala, to get the rewards from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then if we don't do the fasting in the month of Ramadan,
if we don't do fasting for one day in the month of Ramadan, then we need to pay back. And if we don't pay back for the following year and so on, then we need to pay fidyah. It is a kind of fine and denda yang kita perlu bayar. It's a kind of fine that we owe something to Allah Subhanahu Wa Taala, which is our fast. How many days that we have not been fasting, we need to pay back. Okay, so these are the one of the hikmah, okay, the benefits or the pleasure, okay, nikmatnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah yang akan saya kupaskan insyaAllah setiap hari Isnin pukul 10 malam inilah. Okay, seterusnya berkenaan dengan kewajipan berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ni ayat yang very popular. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okay, all those of you who have faith, iman, okay, you are obligatory, wajib for you to do fasting in the month of Ramadan. Okay, the same goes to the people of the older times, and they need to do fasting. Okay, because why? La'allakum tattaqun, for you to become people of faith, orang-orang yang bertakwa. Jadi maksud kefahaman ayat ini iaitu bila kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, kita akan membenting diri kita. We will guard ourselves from any sins. Okay, then we will fear Allah Subhanahu Wa Taala. We are fearful that Allah Subhanahu Wa Taala will punish us in the hellfire because of we are not fasting in the month of Ramadan. Okay, puasa seorang adalah sebab untuk mendapat keampunan daripada dosa yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Waalaikumsalam Puan Yati Zaid, apa khabar? Okay, jadi saya telah menerangkan tentang hikmahnya berpuasa. Sekarang menerangkan tentang kewajipan berpuasa. Why it is obligatory for us to do fasting in the month of Ramadan? Because, okay, one of the reason fasting is for us to get the forgiveness from Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalam api neraka. Okay, we need to guard ourselves from the hellfire. Okay, sama juga sebuah hadis Nabi SAW yang juga amat popular, iaitu bunyan Islam ala khams. Islam dibina atas 5 perkara. Ala an ta'budallah wa takfur bima dunahu, iaitu mengabdikan diri kepada Allah dan mengkufuri selain daripadanya. Wa iqamas salah, iaitu mendirikan solat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ialah salah satu tiang daripada rukun-rukun Islam. Bila kita kata tiang ni, maknanya dia adalah perkara yang asas, perkara yang pokok, yang kalau kita tak buat, tiang tu akan menjadi roboh. Jadi puasa ini adalah satu perkara yang fundamentals. We need to do fasting because it is one of the pillar of Islam. If we don't do one of the pillars of Islam, and the whole building will be collapsed. Okay, so that's why we need to guard ourselves during this month of Ramadan. Okay, always be patient. We do not post hatred towards others. Kita tidak boleh memarahi orang. Kita tak boleh apatah lagi kita nak memaki orang lain dan sebagainya atas apa yang berlaku ke atas diri kita. Okay, so kemudian itu adalah kewajipan berpuasa. Tadi saya dah sentuh sikit tentang kelebihan berpuasa. Okay,
So antara faedah ataupun kelebihan berpuasa, okay, yang pertama meninggikan darjat kita. Okay, one of the benefits of fasting, especially in the month of Ramadan, it will heighten up it will increase our position in the eyes of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW said, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Whenever the month of Ramadan comes, futihat abwabul jannah, the doors of heavens will be opened. Okay, wa ghulliqat abwabun nar, and the doors of hellfire will be closed. Okay, and also wasufidati syayatin, syaitan akan dibelenggu, meaning shaitan are not able to do anything. Okay, so one of the meaning of this hadith, okay, whenever the hadith Nabi SAW said that futihat abwabul jannah, the doors of heaven will be open, the meaning, bermaksud gambaran yang menunjukkan banyaknya ketaatan yang menyebabkan terbukanya pintu syurga untuknya. Okay, ini buku ni saya petik daripada translation daripada Imam Izzuddin Ibnu Abdul Aziz bin Abdul Salam Al-Sulaimi, yang ada terjemahannya. Ini buku yang ringkas tapi penuh dengan hikmah Ramadan, hikmah berpuasa dan sebagainya. Jadi dalam hadis ni, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau sampai Ramadan, pintu syurga akan terbuka. Whenever the Ramadan comes to us, all the gates of heaven will be opened. Meaning, there are lots of the obedience to Allah Subhanahu Wa Taala, a lot of good deeds that being spread in this time of Ramadan. Okay, maka terbukanya pintu-pintu syurga, because of a lot of good deeds, a lot of benefits, a lot of people doing sedekah, doing zakah, then the gates of heaven is open, to get from Allah Subhanahu Wa Taala to give rewards upon us. And then ditutup segala pintu neraka. All of the gates of hellfire will be closed, meaning bermaksud gambaran yang menunjukkan kurangnya maksiat yang boleh menyebabkan pintu neraka tertutup untuknya. So meaning a lot of people lessen, kurangkan maksiat. A lot of people not doing maksiyah, not doing sins, but they are doing a lot of good deeds. And that's why Allah Subhanahu Wa Taala, as metaphorically said that pintu-pintu neraka, Nabi SAW mengatakan bahawa pintu-pintu neraka ni tertutup kerana banyaknya orang yang melakukan amal kebajikan dalam bulan Ramadan. Okay, apa khabar Saran Kasim is watching. Jadi yang last kali dibelenggu segala syaitan, bermaksud gambaran yang menunjukkan terputusnya gangguan syaitan terhadap orang yang berpuasa, kerana mereka ini tidak termakan dengan tipu daya syaitan ke arah maksiat. So maknanya pada musim Ramadan ini, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, terputusnya gangguan syaitan ni maknanya syaitan tak dapat nak menghasut ataupun menggoda manusia. Kerana banyaknya manusia, ramainya manusia yang sedang berpuasa, yang melakukan amal kebajikan, melakukan ibadah, menguatkan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi syaitan susah nak mengganggu mereka. So when we say that the shaitans, the devils are unable to do anything, they are tied by Allah Subhanahu Taala. Mereka diikat ataupun dibelenggu. So whenever they say, Nabi SAW said that the devils will be tied, meaning the devils cannot do anything. Devils or shaitan, they are not able to disturb the human beings. They are not able to spread hatred among human beings, because a lot of human beings are doing good than doing a lot of sins. Okay, sama juga sebuah hadis lagi, Nabi SAW mengatakan bahawa kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya terpulang bagiku, sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu
baginya kecuali puasa. Bila amalan-amalan lain yang kita lakukan, solat, kita lakukan zakat, kita lakukan hajj, kita lakukan sedekah dan sebagainya, amalan-amalan itu semua untuk kita. Bermakna kita akan bawa balik amalan tu di hari akhirat nanti. Tapi untuk puasa adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa pada masa yang sama, kita puasa ni kerana kita nak berikan, kita nak submit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak submit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hutang itu kita kena qada puasa, kita nak kena bayar fidyah dan sebagainya. Okey? Kalau amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain, kalau kita tidak lakukan solat dan sebagainya, maka kita kena taubat nasuha. Wajib untuk kita taubat nasuha. Tapi kalau nak bayar balik solat kita pun boleh, ataupun tidak diwajibkan untuk kita bayar balik, tapi diwajibkan kita untuk bertaubat, taubat nasuha. Kalau kita meninggalkan solat, tapi untuk puasa, maka kita kena bayar balik. Kita kena bayar balik hutang yang kita ada kepada Allah SWT dengan kita qada puasa ataupun kita bayar fidyah. So as I mentioned just now, whenever we are fasting in the month of Ramadan, if some of the days we don't do fasting, then we need to pay back the days that we do not do, and also if we do not do for years, then we need to pay back to Allah Subhanahu Wa Taala by giving fidyah and so on. Okay. Then the extension of this hadith, فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ. Okay. Sesungguhnya puasa ialah perisai. It's like a shield. Dan apabila seseorang kamu berada pada hari puasanya, maka janganlah ia mencarut ataupun berkelahi. Kalau orang yang sedang puasa ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, janganlah kita bergaduh. Don't fight, we don't argue, we don't kita tak boleh mencarut ni maknanya makilah. Kita tak boleh maki, mencela orang lain dan sebagainya. Stop arguing. We do not fight with others. We do not curse others and so on. Okay. Sekiranya ada orang yang mencaci atau memusuhinya, ia hendaklah menjawab, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau orang menghentam kita, for example, tak kisahlah apa perkara yang berlaku sekarang ni, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang menghentam kita. Tapi jika sekiranya ramai yang menghentam kita, mencaci kita, mengkritik kita, memusuhi kita, melain macam-macam lagi, maka kita dengan sabar kita menjawab dalam diri kita bahawa sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Bertenanglah, kita bersabar dan bertenang. Mudah-mudahan Allah SWT tunjukkan jalan untuk kita. So demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berpuasa dan ketika bertemu dengan Tuhannya, iaitu ia gembira dengan puasanya. So in this hadis kursi, the first part whereby Allah SWT explained about that indeed fasting is for him, for Allah Subhanahu Wa Taala. All other ibadah is for the servant, for human beings. Okay. And then in the hadith kursi also Allah Subhanahu Wa Taala mentioned about fasting is a kind of a shield for us to stop doing hatred, to stop fighting with each other, to stop arguing, to stop cursing one another and so on. It's like a shield. Okay. And if we are getting all of these criticisms, we getting all of this hatred and so on, we just need to calm ourselves down, and also we need to say that I'm actually fasting, therefore I just keep quiet, right? Be calm and just say that I am fasting, because Allah SWT says that when we are fasting, Allah SWT will look upon us
all of our body, our mouth, for example, of course, okay, kita janganlah masa tengah puasa tu bau mulut kita keluarkan hawa kat orang lain, tapi di sisi Allah SWT, bau mulut orang yang berpuasa ni lebih harum daripada bau kasturi. So pada hari kiamat nanti, whenever in the hereafter, when we are fasting, okay, our mouth, Allah SWT says that our mouth smells like kasturi. Okay, kasturi meaning a kind of flower, a kind of a good perfume, for example. Okay, so bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. So there are two things that we can be happy about during fasting. The first, we are able to break our fast. Kita dapat berbuka puasa. Dan juga yang kedua, kita ketika bertemu dengan Tuhannya, whenever we are able to meet Allah Subhanahu Wa Taala, and also whenever we are happy, we are happy and we feel satisfied with our fasting for the day. There are two. These two happiness that we can fulfill is tremendous good job that we are able to do, insyaAllah. Okay, kalau kita sedang berpuasa, kita kalau dapat dua nikmat ni ketika berpuasa, pertama buka puasa dan juga bertemu dengan Allah SWT. Bertemu dengan Allah ni maknanya kita melakukan solat. Okay, kita lakukan solat, kita lakukan sedekah, semua kerana Allah SWT. Lebih lagi pada malam, pada malam hari kita solat tarawih, solat tahajud dan sebagainya, solat witir. Itu semua adalah satu kenikmatan, kegembiraan yang kita boleh kecapi. In order for us to attain happiness in this month of Ramadan during fasting, of course during our breaking fast, okay, whenever we break fast, of course we feel happy, right? We get to eat food, we get to drink and so on. Especially during month of Ramadan, for example, if we are living inside HDB flats, for example, okay, we try to share our food with our neighbors and so on. Okay, whenever we have something that there are more, okay, that we have more food, for example, share with our neighbors. It is a form of happiness during this time of crisis, especially. Okay. And also whenever we meet Allah SWT, we are very happy and we are very satisfied that we are able to do fasting in the day and we are able to do ibadah in the night time. Okay, dua kegembiraan ini kalau dapat dengan kepuasan yang sebenar-benarnya, maka bergembiralah kita pada bulan Ramadan ini, dan ganjarannya Allah Ta'ala akan balas di dunia dan di akhirat. Ketenangan, keberkatan di dunia dan di akhirat Allah akan berikan segala-galanya untuk kita. Okay, kerana Allah Ta'ala sudah berpesan, setiap anak Adam punya amalan, amalan anak Adam ini semua bagi anak Adam kecuali puasa. Okay, jadi kalau puasa ni terpulang kepada Allah, nak bagi ataupun tak nak bagi. Allah nak balas lebih ataupun Allah nak balas kurang. Tapi sebaiknya kalau kita melakukan semua dengan ikhlas, dengan baik, dengan penuh gembira, insyaAllah Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda yang kita tak tahu berapa banyak. So I mentioned that these two happiness, if we can attain in this month of Ramadan, and during iftar we share our food with our neighbors, our friends, for example. Okay, and also during the night time we are able to meet Allah Subhanahu Wa Taala. Meeting Allah SWT meaning we do our salah, salatul tarawih, salatul witri. These are the things that we must enjoy doing in the month of Ramadan. Okay, hal ini kerana ibadah puasa tidak boleh ada perasaan riak, kerana ia ibadah yang tersembunyi. Rasa lapar dan dahaga ini tidak dijadikan kaedah mendekatkan diri kepada mana-mana raja di dunia, bahkan tidak dijadikan kaedah mendekatkan diri kepada berhala orang musyrik dan sebagainya. Okay, maksud maknanya dalam kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan, okay,
ibadah puasa ini sebenarnya adalah ibadah yang kita tidak boleh ada perasaan riak. Kita tidak boleh ada perasaan takabur. Kita nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, kepada orang lain. Sepatutnya ia adalah satu ibadah yang tersembunyi. Bila kita buat, kita lakukan, hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. So whenever we do our ibadah in the month of Ramadan, we do not feel, we cannot feel any kind of arrogance. We cannot show off to people that we are doing good, especially doing salah to Allah SWT, salah to Tarawih and so on. We show off people and so on. Some of the things that we can show, we show. Some of the things that we feel that it is a kind of riya, a bit of riya, then don't show it to people. Okay. So that's the thing about ibadah in the month of Ramadan. Kalau kita rasa ibadah ataupun perkara-perkara baik yang kita nak kongsikan dalam social media, Facebook, Instagram dan sebagainya, kalau kita nak kongsikan benda baik, kita kongsikan. Tetapi ibadah kita sendiri, lebih lagi ibadah kita dengan Allah SWT, kita solat tarawih, solat witir dan sebagainya, kita malam-malam 3 pagi, bangun pagi, show off, ambil gambar, pak kat social media, tengah solat qiyamul lail dan so on. Tengoklah, kita perhatikan mana satu yang baik, mana satu yang boleh menjadi buruk. Sebelum kita post sesuatu, kita boleh rasa post itu boleh jadi baik atau post itu boleh menjadi lebih buruk. Orang akan melihat kita riak dan sebagainya, kita elakkan lah. Okay. So a lot of these things are happening right now. Okay. In Singapore, in mana-mana. Jadi bila kita nak buat posting in social media, do be careful. Okay. Because people will judge you. People will criticize you and so on. So you need to be careful in order for you, in order for us to lessen criticisms, untuk kurangkan criticism ataupun makian-makian orang ni, kita elakkanlah perkara-perkara yang boleh membuat orang maki kita. Tu dia. So setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Kemudian Allah, dan aku yang membalasnya. Allah Ta'ala says, He is the one who will reward you. Bermaksud Allah SWT merupakan Tuhan yang membalas kepada semua amalan ketaatan. Namun maksudnya adalah untuk membesarkan ganjaran puasa kerana Dia sahaja yang berkuasa menyempurnakannya. Bila Allah kata Allah yang membalasnya, maknanya Allah SWT sebagai Tuhan sekalian alam, Dia sahaja yang ada kuasa, yang ada hak untuk memberikan balasan yang setimpal untuk kita. Iaitu maknanya puasa itu, semua orang puasa pada sama hari, sama waktu, kan? Betul tak? Okay, all of us, we do fasting in the day, same timing. Whenever 5:39, for example, subuh, salatul subuh, the azan of subuh is heard in the radio, for example. Okay, before that we do sahur. Okay, the same, everyone goes to the same timing. Okay, and then whenever maghrib comes, we break fast, the same timing and the same day and so on. But whenever we do fasting in the day, okay, these are the things that Allah SWT will look upon. Okay, Allah SWT akan membalas dengan balasan yang setimpal apa yang kita lakukan pada ketika kita berpuasa. So ganjaran berpuasa ni adalah bukan semata-mata kita sahur 5.30, pukul 5 pagi sahur, kemudian pukul 7 malam baru kita break fast. Okay, tapi kita membalasnya, Allah membalasnya dengan perkara-perkara yang kita buat in between. Masa siang tu apa kita buat? Okay, masa siang tu kita buat apa? Banyak buat amal kebajikan ataupun tidak, banyak tidur ataupun tidak, banyak maki orang ataupun tidak. Itu yang membuatkan pahala kita naik atau turun ketika berpuasa. And then Allah SWT also says puasa ialah perisai. Fasting is like a shield, perisai untuk mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar,
kurangkan gaduh dan sebagainya. Okay, so these are the things that we need to understand about fasting. Okay. Tuan Zahran Kasim ada soalan ke? Ya. Okay, berbalik pada saya baca Zahran Kasim. Berbalik pada topik fidyah, kalau seorang itu dah lama tak bayar balik puasa, sekarang ni dah bertaubat dan ingin qada balik puasa dan juga bayar fidyah, haruskah seorang itu bayar fidyah kesemuanya sekaligus? Bolehkah Ustaz terangkan lebih lanjut tentang pembayaran fidyah dan qada puasa? For example, 100 hari. Okay, so ini ada soalan berkenaan dengan fidyah. Iaitu fidyah ini seorang itu dia dah lama tak bayar balik puasa lah. So maknanya dah bertahun. For example, dia dah 15 tahun. Dia 15 tahun yang lalu ada beberapa hari setiap tahun tu dia ada tak puasa. Okay, jadi tapi masa tu dia kira masih jahil ataupun masih tengah enjoy dan sebagainya kan, suka-suka puasa, suka-suka tak puasa lah. Tapi sekarang ni dah bertaubat, dah ingin qada balik puasa dan juga bayar fidyah. Jadi soalannya, dia dah bertaubat, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosanya dan dia nak qada balik, okay? Dan juga dia nak bayar juga fidyah. So haruskah seseorang itu bayar fidyah kesemuanya sekaligus? So kalau kita nak bayar fidyah ni, kalau kita masa dulu tu ada sengaja tinggalkan puasa, perlu ke kita bayar semua sekaligus atau macam mana? Okay, so baik. Soalan yang baik. Okay, jadi untuk pembayaran fidyah, misalnya 15 tahun yang lepas ataupun 20 tahun dulu, for example, setiap tahun kita ada tak puasa 5 hari, 3 hari, kita kira lah, for example daripada hari daripada 20 tahun lalu setiap tahun ada 5 hari, so total dah jadi 100 hari. Okay, jadi apakah kita kena bayar fidyah semuanya ataupun bagaimana? Okay, jadi untuk pembayaran fidyah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk bayar fidyah kita kena lihat pertama sekali kondisi orang tu. Kalau orang yang nak bayar fidyah ni yang dulu dia sengaja tak puasa tapi sekarang dia nak bayar balik, dia masih dalam keadaan sihat walafiat dan sebagainya, teruskan dengan dia qada balik puasa semampunya lah. So kalau boleh, kalau paling banyak, kalau dia ingat 100 hari tu yang dia tak puasa, bayar balik 100 hari lah. Maknanya dia nak kena qada 100 hari berpuasa. Tapi bagaimana pula dengan hari-hari yang tahun-tahun yang dulu? Maknanya dia diwajibkan untuk dia juga untuk bayar fidyah. Bayar fidyah ni maknanya puasa yang dia dah tinggalkan a few years back, sampai for example ni tahun ni dah 2020, mungkin fidyah tu dia nak kena bayar from 2001 2001 sampai 2018 contoh. Jadi macam mana dia nak kena bayar fidyah semua ke? So maka perlu untuk dia bayar juga fidyah tersebut lah. Jadi cover dua-dua, cover qadanya, cover fidyahnya. Dan bila kita dah buat dua-dua ni, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala yang kita dah bayar tu lah. Kerana ini hutang kita kepada Allah SWT, bukan hutang untuk diri kita. Tapi hutang ni kita berhutang kepada Allah SWT. Jadi kalau ikut istilahnya, hutang nak kena bayar balik lah. Okay, so maknanya untuk orang yang masih sihat, dia kena bayar balik fidyah, dia kena bayar balik, gantikan puasa tu balik, qada puasa lah. Dua-dua kena buat. Okay, untuk perkiraan fidyah dan sebagainya, saya rasa ada di website MUIS ada fidyah calculator. Awak google aja fidyah calculator, boleh search kat situ, nanti ada details lah. Anda boleh letakkan tahun berapa awak tak puasa, daripada tahun 2001 sampai 2018, setiap tahun ada berapa hari, nanti dia akan calculatekan. Kemudian nanti dia akan keluarkan satu jumlah fidyah yang anda kena bayar lah. Kalau belum mampu untuk bayar sekarang, bayar sikit-sikit pun tak apa. Selagi kita masih hidup, teruskan untuk bayar fidyah mana yang kita mampu. Okay?
Yang penting orang yang masih sihat, wajib untuk dia qada balik puasa, dan wajib juga untuk dia bayar juga fidyah. Kalau dia 100 hari tak puasa, kena qada balik 100 hari dan juga bayar juga fidyah 100 hari tersebut. Tapi kalau misalnya orang itu sudah, dia dah bertaubat, dia nak qada balik tapi dia tak boleh kerana dia ada health issues, dia ada masalah kesihatan, maka dia diwajibkan untuk bayar fidyah sahaja. Ni according to, kalau doktor kata awak dah tak boleh berpuasa lagi, maka dia boleh bayar fidyah sahaja. Maka tak wajib untuk dia qada puasa, kerana kalau bila dia puasa takut mudarat untuk tubuh badan dia lah. So itu dia berkenaan dengan pembayaran fidyah dan juga qada puasa, insyaAllah. Boleh Cik Zahran Kasim, boleh saya telah menjawab persoalannya, insyaAllah. Terima kasih atas persoalannya, insyaAllah. Okay, so itu berkenaan dengan fidyah. So kita kena ingatlah, puasa ni kita, kalau kita dah tahu tentang kewajipan dia, kita dah tahu tentang bahawa puasa ni adalah untuk Allah SWT, bukan untuk kita saja, maka kita tak buat, kita nak kena bayar balik hutang kepada Allah SWT. Jadi perkara ni amat berat kalau kita tinggalkan. Jadi berhati-hatilah dalam kita masa Ramadan ni, berpuasalah sebaik-baiknya, kerana ini amalan ibadah ini, puasa ini adalah hanya untuk Allah SWT. Okey, kalau kita lakukan, maka ganjarannya berlipat kali ganda yang tidak boleh difikirkan dalam minda kita, akal fikiran kita. Okey, boleh Cik Zahran Kasim, boleh. Okey, dua kegembiraan tadi saya terangkan. There are two happiness in fasting in the month of Ramadan. Firstly, if we are able to do fasting in the month of Ramadan, we complete it, then Allah will give us the tawfiq. Allah will give us guidance in this life and the hereafter. Number two, we are able to get the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, Nabi SAW said, kullu amalin ibnu Adam yudha'af al-hasanatu ashru amsalihha ila 700 di'fin. Setiap amalan anak Adam digandakan satu kebajikan, digandakan kepada 10 kali sehingga 700 kali ganda. Okay, qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maknanya setiap amalan anak Adam ni digandakan oleh Allah SWT 10 kali ataupun sampai 700 kali. Tapi Allah Ta'ala kata kecuali puasa. Kecuali puasa sesungguhnya terpulang bagi aku, dan aku yang membalas kerana orang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makanannya semata-mata kerana aku. So maknanya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, it is up to Allah Subhanahu Wa Taala to give us how many rewards that Allah Subhanahu Wa Taala wants to give. Because we are able to control our nafs, our syahwah during the month of Ramadan. Because for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So siapa yang mengutamakan Allah, pasti Allah akan mengutamakannya. Whoever puts Allah in the first one, then Allah will put us in the front line. Okay. Maka seorang hamba akan berada di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sesiapa yang berniat untuk melakukan maksiat kemudian meninggalkannya kerana takut kepada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada malaikat al-hafazah yang menjaga amalan manusia, tulislah baginya satu kebaikan kerana dia meninggalkan nafsu syahwatnya kerana takutkan aku, iaitu semata-mata kerana aku. Okey. So insyaAllah itu saja yang saya ingin kongsikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Isnin hadapan lah dalam pukul 10 malam selepas anda semua melakukan solat tarawih di rumah masing-masing. Ingatlah, kita Ramadan ni lebih lagi di musim COVID-19 ini adalah dalam satu keadaan yang mencabar.
kita dalam kesusahan, semua dalam kesusahan. Kebanyakan kita sedang mengalami kesukaran, bila bagi ada yang hilang pendapatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam masa ni, masa bulan Ramadan ni, ingatlah bahawa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita usaha sebaik mungkin, apa yang kita mampu kita lakukan untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Taala. Untuk mencaci maki dan sebagainya adalah perkara-perkara yang perlu kita elakkan. So avoid spread hatred, avoid spreading prejudgment, avoid criticizing, avoid emotions lah, avoid anger and so on. Okay, kita perlu. And also third thing that I would like to mention is that we need to some things, ada perkara-perkara yang tidak perlu untuk kita bertanya dengan lebih, maka bila bertanya akan menjadi mudarat untuk kepada kita dan orang-orang lain. Okay, these are the things that we also need to be careful of. Okay, because Allah SWT already says in the Quran, idza tasalu an asya tasuktum. Kalau adalah ayat tu, kalau kita bertanya sesuatu perkara, tetapi bila kita bertanya, perkara tersebut akan menjadi satu bebanan ke atas diri kita. Allah SWT sudah menerangkan tentang perkara tersebut. Jadi certain perkara, janganlah kita bertanya berlebih-lebihan. Sama juga di mana Allah pada zaman dalam surah Al-Baqarah, bila disuruh Allah SWT menyuruh kaum Yahudi untuk menyembelih lembu dan sebagainya, seekor lembu, maka mereka bertanya macam-macam soalan tentang lembu apa, lembu warna apa dan sebagainya. Banyak soalan sehingga membebankan mereka untuk mendapatkan lembu tersebut, sapi betina. Surah Al-Baqarah tu pun ada pengajarannya. Jadi perkara-perkara ni perlu kita berhati-hati. Lagi banyak yang terjejas dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan mereka, insya-Allah. Okay, so itu saja tentang kelebihan berpuasa. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, hari Isnin pukul 10 malam, berkenaan dengan nikmatnya berpuasa. Sesungguhnya berpuasa ini adalah perkara yang amat kita boleh nikmati. Nikmat bukan saja dari fizikal, tapi nikmat daripada kerohanian dan jasmani dan sebagainya, insya-Allah. Okay, so let us reap the rewards from Allah SWT in this month of Ramadan. We reap all the rewards from Allah SWT, and also we fulfill our obligations as Muslim, as mu'min, to do fasting, a quality fasting in this month of Ramadan. It's not just about quantity, eating, not eating, drinking, not eating, not drinking, and so on, but also the quality of our ibadah during the month of Ramadan and during fasting. Avoid all of the sins, and we do good and spread goodness, insya-Allah. Okay, so that's all for today. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Zahran Kasim atas soalannya. Jika anda ada soalan-soalan yang lain, sila PM ataupun DM kami. Boleh letakkan komen ataupun DM kami bila-bila masa saja. Yang kedua, teruskan sokongan kepada Masjid Haji Muhammad Saleh Geylang. Continue your support to Masjid Haji Muhammad Saleh, because we are still in need of donations from every one of you, from all congregants. For those of you who have kelebihan, siapa yang ada kelebihan kewangan dan sebagainya, dermakanlah kepada Masjid Haji Muhammad Saleh Geylang. Ada QR code, ada UEN number untuk pay now dan sebagainya. Semua adalah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT. Dan juga jangan lupa untuk kita tunaikan zakat, ukuhkan masyarakat. Zakat pun boleh buat secara online. Kalau zakat kita bayar melalui
website zakat.sg. Itu pun perkara yang kita tidak dapat lakukan ketika masjid-masjid sedang ditutup. Selalunya kita dapat kutip zakat, tapi zakat dikutip directly, kita bayar kepada Majlis Ugama Islam Singapura, insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.